Ini adalah kisah seorang pemuda yang nakalnya lain macam, bernama Ahmad Azam atau lebih dikenali sebagai Cham. Seorang kerani di pejabat yang sering masuk kerja lambat, kadang hampir kena sebat. Walau berkali ditegur majikan, dia memberi beribu alasan. Namun, teguran itu tidak diendahkan. Pada satu hari, perutnya memulas-mulas, meronta-ronta berhempas pulas. Keluar tandas masuk tandas, lepaskan yang patut dilepas. Cham bergegas ke klinik milik rakan serumahnya, Dr. Yusof. Segala jenis rawatan diberi, bagaikan tiada esok hari. Usai dirawat, Cham mahukan MC. Otak geliga penuh isi, mari ke klinik dengan misi. Tak boleh, kata Yusof. Cham rayu-rayu demi MC yang diperlu. Akhirnya Yusof setuju dengan syarat yang satu. Cham kena buat full medical check-up. Kalau tak nak, buat member naik fed up. Cham setuju. Petang yang sama, laporan kesihatan Cham tiba di tangan Dr. Yusof. Menelan kenyataan yang amat perit, wajah Yusof pun bertukar panik. Membaca laporan kesihatan sang karib, rupanya Cham mengidap penyakit kronik. Di ruang tamu rumah sewa, Cham sedang berbual sapa dengan seorang lagi rakan serumah mereka, Anas, juga sahabat kampungnya. Yusof tiba di rumah, mereka bertiga menatap wajah. Cham memandang Yusof, Yusof memandang Cham. Cham seakan mulai faham jangka hayatnya bakal terbenam. Tiada kata dapat terucap, jiwa yang nakal kini meratap. Fikiran Cham jadi tak keruan, baru sekarang nak cari Tuhan. Sujud yang lama dia tinggalkan, kini kembali dia lakukan. Di rumah pula, Yusof dan Anas berbincang panjang, inginkan sahabat kembali riang. Kata Cham, dia berhasrat ingin merasakan suasana hari raya buat kali yang terakhir, walau belum masuk bulan puasa lagi. Demi memenuhi hajat terakhir Cham, timbullah idea gila di pelosok alam. Demi mengadakan raya yang meriah lain macam. Mereka sanggup memalsukan penampakan anak bulan. Semuanya hanya kasih untuk Cham. Berita tentang keadaan Cham akhirnya sampai ke kampung halamannya. Yusof menemui orang-orang kampung, memohon bantuan mereka. Tak apa bertanya sebarang soalan. Bersetujulah mereka semua demi Cham. Maka bermulalah segala persiapan. Persiapan yang meriah lain macam. Ada yang menggantung lampu raya, ada yang membakar lemang, ada yang memacak pintu. Segalanya diatur dengan riang. Rumah kampung Cham siap dihias atas pertolongan ipar dan biras. Wah. Tak ada lampu-lampu. Namun, kegembiraan itu tidak lama. Tiba-tiba memulas perutnya. Keesokan paginya, pagi yang dikatakan hari terakhir buat Cham. Seluruh kampung menjadi resah menyaksikan ibu mengajar syahadah. Yusof di luar yang turut panik menerima panggilan dari nurse di klinik. Katanya, laporan kesihatan itu sebenarnya tertukar dengan nama pesakit lain yang sama nama dengannya. Laporan silap? Cham, dia sihat walafiat dan tak ada apa-apa penyakit. Tidak disangka, tidak dijangka, nama yang sama orang berbeza. Wajah Yusof kini berubah dari sedih menjadi amarah. Tak mati saja. Ya tak report kau tu tukang orang lain. Boleh raya lah. Boleh kau boleh raya. Selamat berhari raya. Yes. Jadi, begitulah kisah bagaimana sesebuah masyarakat sanggup mengadakan hari raya yang lain dan yang meriahnya lain macam. Khas buat macam. Kami, warga agensi Haiwan Agama ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin.